Hai, Assalamualaikum korang semua. Hari ni aku nak share satu benda. Kalau kami korang yang tak nak makan rumput chopper, kita boleh buat macam ni. Ni molasses. Ni aku buat air molasses. Ambil botol ni tak payah beli apa-apa. Tebuk lubang kat atas tu. Lepas tu isi molasses campur dengan air. Bagi pekat lah sikit. Jangan cair sangat. Bagi pekat sikit. Kemudian boleh sembur kat atas ni. Macam ni. Boleh sembur kat atas ni. Nanti kambing akan suka lah makan rumput yang chopper.